Assalamualaikum, saya Nufadil Muhammad Syahrin, pengacara bertugas UATV, TVPSS SK, Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 11 April 2025, telah berlangsungnya program kejohanan merentas desa peringkat sekolah bagi tahun 2025 di SK Bandar Baru Bangi. Kejohanan ini turut disertai oleh Tuan Haji Masuki bin Hamzah, pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Bandar Baru Bangi. Kejohanan merentas desa merupakan salah satu aktiviti tahunan SK Bandar Baru Bangi yang sering mendapat sambutan dan sokongan oleh warganya. Aktiviti ini dianjurkan oleh unit co-kurikulum sekolah dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Program ini hanya melibatkan murid-murid tahap 2 sahaja yang mengambil bahagian. Bermatlamat untuk melahirkan murid yang bersaing dalam semua bidang sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Program ini melibatkan semua murid dalam aktiviti bagi memenuhi keperluan murid untuk pertandingan dan juga bersukan. Aktiviti dimulai seawal 7.30 pagi dengan aktiviti memanaskan badan sebelum larian bermula. Murid-murid perlu menghabiskan larian jarak jauh yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, majlis berjalan dengan jayanya pada tahun ini. Kita telah mulakan acara kita pada hari Rabu yang lepas, 9 hari bulan, dengan pengenalan track. Semuanya berjalan dengan lancar, keadaan semua terkawal, murid selamat, cuaca pun cantik. Dan pada hari ini kita telah tamatkan acara kejohanan merentas desa kita dengan acara sebenar 11 hari bulan 4. Walaupun cuaca agak tidak konsisten pada hari ini, kita bermula dengan hujan yang agak lebat pada awal pagi tadi. Tapi alhamdulillah, sebelum murid berlepas, cuaca dah reda, hujan dah reda, dan acara berjalan dengan sangat lancar. Tiada sebarang masalah, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus memberi sumbangan dan sokongan untuk menjayakan program ini, terutamanya dari pihak pentadbir yang konsisten memberi sokongan padu, juga kepada guru-guru di sesi pagi dan juga guru-guru sesi petang. Mereka bersama-sama bertungkus lumus untuk memastikan keselamatan murid terjaga dan juga acara berjalan dengan lancar. Juga tidak lupa kepada pihak PIBG SK Bandar Baru Bangi kerana sudi turut serta dalam melibatkan diri untuk memberi sokongan dan bantuan, dan juga menyediakan stesen air untuk anak murid kita, dan juga memberi pisang dan juga air. Kita ada stesen air pada hari ini, dan murid-murid pun nampak seronok lah. Ramai murid yang hadir pada hari ini, lebih kurang saya jangkakan lebih daripada 700. Kita ada 788 murid tentu, dan lebih 700 murid yang terlibatkan diri pada hari ini. Alhamdulillah, memang aktiviti ini tak akan berjaya tanpa sokongan padu daripada semua pihak. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih, ribuan terima kasih, dan majulah sukan untuk SK Bandar Baru Bangi. Kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya, insya-Allah. Alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi dengan izin dan limpah kurnianya. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, cuaca yang sangat baik diizinkan oleh Allah. Program merentas desa peringkat sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi pada tahun 2025 telah berjalan dengan lancarnya. Saya wakil guru berpendapat bahawa program merentas desa ini adalah patut dijalankan pada setiap tahun kerana ia memberi impak ataupun kesan yang sangat baik di kalangan murid-murid, begitu juga dengan guru-guru, iaitu menanamkan semangat kerjasama dan juga menaikkan semangat kesukanan di kalangan murid-murid Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, atas kemenangan ini saya sangat gembira dan saya berterima kasih kepada semua guru-guru. Tahniah diucapkan kepada mereka yang memenangi kejohanan merentas desa di peringkat SK Bandar Baru Bangi. Yang tidak berjaya, jangan sedih-sedih ya. Kita cuba lagi tahun hadapan. Sekian sahaja untuk episod kali ini, UATV saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.